Baunya harus tercium harum teman-teman, baunya Masya Allah. Apakah teman-teman online bisa menciumnya? Tidak. 不好吃，它是不一定一样啦，湿湿的啦，不像吃不能吃啊。好甜哦！不是啦，它的吃可不可以吃？可以。真的吗？你这个有没有放甜？没有，放围巾没有，什么都没有。我放伊米的粉，哦，好甜。炸鸡的粉，很好吃。比那个也好吃。我感觉到它的大便有一点苦，对不对？不会。这个是不是那个？嘿嘿，这个。这个辣椒是谁的？美亚家的。他自己种，自己把带回家这样。哦，很新鲜呢。Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Cayo, semangat. Nah, ini nyonyaku mendapatkan cabai ya teman-teman, karyawan salon. Jadi beliau nanam cabai. Terus keingat sama Yayu, karena Yayu ini adalah pemakan cabai. Jadi cabai yang di rumah itu dipreteli, dititipin nyonya kasih ke Yayu seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah dipertemukan dengan banyaknya orang baik di dunia ini. Alhamdulillah. Nah, karena nyonyaku ke pasar ingin mencari ikan cipung tak ya, ikan cipung yang sisyamu itu, tapi kebetulan nggak ada di langganan nyonya. Ending ini beli ikan lokal Taiwan yang katanya bisa digoreng. Terus ikannya itu katanya durinya juga boleh dimakan katanya, yo gak ngerti. Kemarin ikan sisyamu itu semua suka teman-teman, cecenya, anaknya semuanya suka. Sampai habis, terus nyonya aku makannya beli, terinspirasi seperti itu. Nah, ini sayurannya wis disiapin nyonya teman-teman. Jadi nyonyaku yang kasih harus segini masaknya kayak gitu. Nah, masakan ini ditentukan oleh nyonya teman-teman. Nah, ini potong separuh saja. Kaya pethakipun pun mumbul-mumbul nggih. Nah, kita tambahkan uyah gerasa. Cis buncis tak iyo masuk. Okra yang menyehatkan juga masuk. Kita tutup. Ini cabai-cabean nih teman-teman, kalau teman-teman penasaran. Nah, seperti ini ada yang merah dan ada yang hijau dan ada yang lalap. Nanam cabai sendiri. Nah, ini cabai dari karyawan salon ya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Rezeki-rezeki. Nah, kalau biasanya cabai hijau kayak gini untuk lalap ya teman-teman, jangan dimasukkan freezer. Tapi kalau cabai merah di sini tuh dimasukkan freezer teman-teman, jadi supaya awet. Terus nanti kalau misalkan kita nggak usah disungutnya juga nggak usah diprotol. Kalau misalkan kita mau makan, tinggal ambil secukupnya. Apakah rasanya akan berubah? Yuk, tidak akan berubah teman-teman. Yang namanya cabai ya tetap cabai, tidak akan berubah menjadi rawe seperti itu. Yes. 炒冬瓜，没有关系啦，让它坏掉了，没有关系，没有关系啊，不会啦，不会坏掉了，坏掉放冷冻 oke ya. Nah, hari ini gombalku garing semua ya teman-teman. Ini biar empuk dulu ya teman-teman. Nyonya suka yang agak empuk. Kita nyanyi sedikit lagu teman-teman. Saya lagi suka banget sama lagu yang judulnya Dadi Siji. Saya tahu lagu itu dari Happy Asmara yang di cover kayak gitu. Hafalnya cuma sedikit teman-teman. Pandung aku teko tuwa. Kok lali pisan? Urung-urung wis lali. Pandung aku. Pandung aku tekan tuwa ngasih sing misahke nyawa Kang Mas aku percaya kowe ra gampang kena kudo. Nah, suaraku ini seperti melihat seperti itu teman-teman. Saya bukan seorang penyanyi ya, jadi saya tidak profesional seperti itulah. Yang ada malah horor.
Nah, sudah ya teman-teman, matang. Nah, ini okra jumbo ya. Mau goreng ikan. Ini minyak bekas goreng ayam teman-teman. Saya pakai ini aja. Supaya sekalian gitu teman-teman. Kemarin goreng ikan, goreng ayam. Nah, kalau buncis ini tuh kesukaan anak-anak. Kalau okra ini kesukaan orang dewasa. Okra itu banyak banget manfaatnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya goreng ikan cipung tapi yang KW lokal Taiwan. Nah, kata nyonya kan karena anaknya suka, jadi bikin lagi yuk kayak gitu. Loh, tapi kan ikannya bukan kayak gini, mbok ora popo, dicoba dulu katanya. Katanya ini lebih fresh daripada ikan yang sishamu itu. Nyonya aku juga pesen sama bakul di pasar, langganannya nyonya. Nanti kalau ada bakal dateng, ini disuruh nyobain dulu enak apa enggak gitu. Saya menggunakan tepung Kobe, serbaguna spesial, bawang spesial, renyah 8 jam katanya. Kita buktikan sehebat apa. Aku nggak tambahin apa-apa ya teman-teman. Semua nggak tambahin karena ada rasa. Nah, kita langsung guling-gulingkan. Ben guling-guling. Kok kesuwen banget, langsung aja. Karena ada air ya. Nah, bismillah. Sebenarnya aku suka tepung terigu ya, biasa gitu aku suka. Tapi saya habis teman-teman. Tepung ubi rambat saya juga habis, nggak punya tepung. Nah, saya nyalakan sedot asap ya teman-teman. Supaya menetralisir bau. Nah, bismillah ya Allah. Nah, bismillah ya, kita balik pelan-pelan teman-teman. Cantik ya. Apinya kecil saja ya. Oh, cantik-cantik. Hati-hati ya teman-teman, ini jangan menggores ini, pelan-pelan aja. Wajanku tak sayang-sayang. Nah, menggoreng ikan harus sabar ya teman-teman biar mateng. Hari ini masaknya simple, mudah, gampang, dan sederhana. Sayur hijau, terus ada kuah rebung, ada rebung salad. Nanti anaknya, cucunya kalau pulang baru boleh manggang daging sapi. Untuk teman-teman yang pengen banget nyobain ikan sishamu atau ikan telur atau ikan hamil atau ikan cepelin itu, kalau misalkan di daerah terpencil atau misalkan di seperti tempat saya di pinggiran Bengawan Solo, kalau misalkan nggak bisa, teman-teman jangan putus asa, gundah gulana atau merasa sedih hati, jangan ya teman-teman. Di sekitaran Bengawan Solo itu di dalam air itu juga mengandung iwak wader, iwak tageh, iwak nila, iwak mujair, iwak sepat, iwak sundruk prono ya teman-teman. Kalau misalkan dapat ikan digoreng garing ya sama saja teman-teman, dinikmati, disyukuri, alhamdulillah seperti itu. Yang namanya ikan ya sama saja lah teman-teman. Kalau mungkin kalau di Bengawan Solo itu kalau menurut nyonyaku itu airnya tidak bersih, tapi kalau ikan laut itu airnya lebih bersih.
Orang Taiwan sini ya teman-teman, iwak yang ada di kali kayak gitu loh, katanya airnya kotor, mereka tuh nggak mau mengkonsumsi dan tidak mau makan teman-teman. Ibaratnya di rumah Ama itu ada sungai kecil ya, di situ tuh banyak banget ikan teman-teman, entah gurami lah, entah mujair kayak gitu, banyak banget memang. Terus orang penduduk yang ada di sekitar situ tuh sama sekali tidak mau mengkonsumsi ikan itu karena menurut orang sini itu ikan kotor karena memakan air kotor, hidup di air kotor seperti itu. Jadi orang sembarangan seperti itulah. Kalau di tempat saya Bengawan Solo itu dibuangin limbah, dibuangin ini, dibuangin itu, ya tetap dimakan teman-teman. Ya pokoknya bismillah sehat kayak gitu. Ada yang pecah perutnya satu. Bukan pecah sih, karena ini perutnya dibuang kok kotorannya. Dan agak garing ya teman-teman. Nah, baunya harus tercium harum teman-teman, baunya Masya Allah. Apakah teman-teman online bisa menciumnya? Tidak, katakan tidak. Nah, bismillah ya, kita angkat ya teman-teman. Alhamdulillah matang. Kalau dibilang crunchy, mungkin nggak crunchy ya, karena ikannya tuh daging teman-teman. Ya, belum tahu ya, belum pernah nyoba, nggak tahu. Tapi gorengnya ya cantik kok. Oh, ayu nih, Masya Allah. Rodok garing sithik. Hao-zi. 它是不一定一样啦，湿湿的啦，不像吃不能吃啊。好甜哦！不是啦，它的吃可不可以吃？可以。真的吗？你哥哥有没有很甜？没有，放味精没有，什么都没有。我放伊利的份，哦，好甜。炸鸡的份，什么甜？它这个肉好甜哦。它的肉好甜，但是它的吃可不可以吃？可以。如果不能吃，麻烦我不希望了。我跟你讲，你不用吃素也可以，你就这样一剥哈，它就掉了。不是，如果我喜欢那个，你看，哎呦， 日本的西夏木， 不用这样子。 看丢掉也没有用啊。 可以啊，你吃不要吃啊？不是，这样不简单，知道吗？很简单，你看，哎呦，不能吞下去啊。对呀、吞下去会那个呛到我们喉咙的。代表这个一代表什么？Aduh, Masya Allah。哦，很好吃，比那个一好吃。对啊，但是麻烦。不会呀、以后大家买那个ini日本的有可能如果新鲜更好吃，太太有可能，因为我那个买在前年呢。哦，哦，Masya Allah。 这个好吃哦。我的好久都没有吃到哈。哦，它的肉很好吃，是很像加味精，我没有加味精。对呀、好很好吃。这么好吃，Masya Allah，Masya Allah，这个肉很好吃。怎么样讲？它的肉什么样？它的细，很细。哇，但是麻烦，它的吃不能吃。对呀、sayangnya durinya nggak bisa dimakan. 这个吃，如果我们吃，我们会那个呛掉，我们喉咙会坏掉。这个叫什么鱼的嘞？这个是海的鱼。海，这个海，台湾的海。如果西夏木那个是日本的海，台湾没有。因为以前日本大地震有没有？
大地震？地震那时候哦，他们那个盒子河料流到他们的海啊，所以他们的鱼现在台湾都不要，吃的不好。真的啊？很好吃，但是日本的那个也好吃，比较没有麻烦。如果吃这个很麻烦，知道吗？麻烦，看他的吃也不能吃。如果日本的以前不吞下去，它的尾巴什么都可以吞下去，很好。好吃好吃，好吃真的。但是我喜欢日本的，因为不用麻。Tamboku enak banget ya. 对呀，牛肉等一下烤一烤。为什么不回来吃？Seperti ini ya. Enak banget teman-teman. Itu 我的眼睛不用看到，我没有关系这样了。这个麻烦了，对对，知道麻烦了。但是这个台湾的好吃，台湾的西虾木。Gurih banget. Cái 它的头也小小的这样，后来太太都丢掉，对，他都给我们切掉，尾巴也丢掉。因为它的头哦尖尖的，对呀，西夏木那个头也是这对，那样。个不好。这个一本身有咸吗？有没有太太？这个一本身有咸吗？哦，我的粉比较咸。太太还想吃一点点啦。不用了。好像我感觉到它的大便有一点苦对对。不会。这个是不是那个？嘿嘿，这个什么？是不是大便？肚子哦。Gurih, dagingnya lembut, padat. Rugo naga siang itu pusiwan. Rugo cekak pusiwan. Yang Cinongko ke siwan aja. Yang Cinongko ke siwan bitan. 我要这样放上油才好吃。天然的也好吃。常常我切一切这样而已，敢吃。它都有蘸酱。这个辣椒是卖豆腐的辣椒那个的。哪有可能对身体好？大家想看看。跟辣椒，现在烤牛肉，切片就好了。对呀，太太怎么样切？只要我切。现在这样最好切。哦。再烤也可以。烤怎么包这样？不是这很像在那个牛排店那个。那个太慢了，这样比较快。哦。没错。以前他们很喜欢jadi烤这样的。Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kau buku. Gulingkan pakai wajan baru kita. Nah ini daging sapi teman-teman. Sapi panggang. Kesukaannya Titi ya teman-teman. Cuman dipanggang tok. Nah diwalik-walik teman-teman. Seperti ini. Buset aja, 锅子没有问题。
这个是它本来还冰块，知道吗？牛肉还没退冰，退冰的时候它出来水是这样的。火不够大吗？你那么大干什么？牛肉哈，它很嫩。这样哦，因为它还没冰块，太太，还没退冰，太它太。以前呢这样哈，你是用烤的才这样子。如果你要炒菜的，它不会这样。不会，因为我如果炒成暖这样哦，退冰了，这个还没退冰哦，这个也就等一下会不会硬邦邦？所以要换这个地方。这个已经好了。好的。这个叫弟弟他们自己加吧。seruk不会啊？seruk不会啊？Masa Allah。我没有吃过。这样也不会。弟弟可以吃饭，弟弟。牛肉熟了。Tambahin garam sedikit。拿2只，这是那么小。对，谢谢。我们家菜苗我都来了。那要不要切孙子当沙拉？好，要切几个？切2个吧。那给弟弟带2个回去啊。给他妈妈。那我们切这个旧的来吃啊。什么时候台风要来？等下又突然有。天上的这个水火啊，都用那个嘴巴吹。太惨了。还是要冲。Seperti ini ya. Masya Allah， 来说小冰箱，是要不用放盘子啦，这样也可以吃啦，吃得完丢什么？这个很好吃哎，来。不要了。不要上看，很好吃。Seperti ini ono ikan, ono okra. Anak wis makan ya. Ono bitan teman-teman, telur hitam. Ono sambal. Ono daging sapi. Ini namanya babat. Seperti ini. Buah leci. Nah, ini kuah. 这个汤好油，对对。Seperti ini. Berminyak banget. Nah, ayo kenang bitan ya bu， 知道了很喜欢。煎蛋啦，现在蛋清港。